Okey, pesanan saya tamatkanlah pengajian anda. Sama ada dia cemerlang atau tidak, yang penting momen anda menamatkan pengajian tu adalah satu momen yang sangat berprestij dan berharga sebagai untuk kenangan diri sendiri dan untuk keluarga. So, daripada saya pula, selain daripada akademik, peperiksaan, pembelajaran, kita aktifkan diri kita juga terlibat dengan aktiviti-aktiviti program-program kurikulum, persatuan, sukan dan sebagainya. Sebab itu nanti pengalaman kita menguruskan ataupun menjadi komiti AJK inilah akan berguna waktu kita bekerja nanti, insyaAllah. Laulal murabbi ma araftu rabbi. Kalau tidak kerana guru-guru kita ni, kita tidak akan mengenal Tuhan. Jadi di sinilah tempat kita menimba ilmu yang menjadikan kita orang yang insya-Allah hari ni orang yang berjaya, insya-Allah. English, Arabic ini sangat membantu anda di mana saja anda pergi, ke Kanada, ke Amerika, ke Afrika. Yani sangat membantu anda ketika itu. Ya Allah. Jadi